Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azfar Hasanuddin bin Syahabuddin, nombor metrik 079312. Pada pembentangan kali ini kami akan membentangkan tentang qiraat serta kesannya dalam pengistinbatan hukum syarak di sisi 4 mazhab fuqaha. Kita pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu kepentingan hubungan qiraat dan fiqh. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara pelbagai ilmu. Di sini dia nak membuktikan bahawasanya qiraat bukan sekadar seni sebutan tajwid, tetapi merupakan bahan utama, iaitu al-madah al-kham, yang membekalkan makna kepada lafaz wahyu. Dan yang kedua, menyanggah tuduhan orientalis, menyanggah dakwaan bahawa Al-Quran mempunyai versi yang bercanggah. Variasi qiraat adalah bukti mukjizat bahasa yang saling melengkapi tanpa menjejaskan keaslian teks. Dan yang ketiga, memahami punca khilaf mazhab, iaitu menjelaskan perbezaan fatwa 4 mazhab secara ilmiah. Perbezaan ini berlaku hasil ketelitian metodologi mereka berinteraksi dengan cara bacaan yang berbeza, bukan dengan logik akal. Seterusnya, yang keempat ialah menzahirkan sifat al-murunah, iaitu menunjukkan sifat fleksibel syariat Islam dan meraihkan keadaan serta kemampuan mukallaf. Seterusnya, kita pergi kepada jenis-jenis qiraat. Qiraat yang pertama ialah qiraat mutawatir, iaitu qiraat sab'ah. Status dia disepakati sebagai Al-Quran kehujahan berstatus qat'i. Al-wurud, iaitu sumber pasti, wajib dijadikan sandaran hukum dan sah dibaca dalam salat. Yang kedua iaitu qiraat masyhur. Contoh qiraat adalah 3 qiraat yang tambahan asyar. Status sanad sahih bertaraf ahad, tetapi dikenali luas dan tiada kecacatan. Kehujahan diterima sebagai Al-Quran yang sahih, sah dibaca dalam salat dan boleh dijadikan asas hujah hukum. Jenis-jenis qiraat yang terakhir ialah qiraat syaz. Status gagal penuhi rukun qiraat sahih dan bercanggah dengan mushaf Uthmani, bukan Al-Quran, dan haram dibaca dalam solat. Khilaf kehujahan hukum mazhab Hanafi dan Hanbali boleh jadi hujah kerana setaraf hadis ahad tafsiran sahabat. Mazhab Syafi'i dan Maliki tidak boleh jadi hujah kerana tidak sabit secara mutawatir. Seterusnya, kedudukan qiraat dalam penetapan hukum. Kehujahan qiraat untuk mutawatir dan masyhur, iaitu memenuhi syarat-syarat penerimaan dan termasuk dalam qiraat 10, disepakati oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sebagai sebahagian daripada Al-Quran. Hukum yang diistinbatkan daripadanya wajib diterima dan diamalkan oleh seluruh umat Islam, manakala penolakannya boleh memberi implikasi terhadap akidah seseorang. Yang kedua, kehujahan qiraat syazah. Kedudukan qiraat syazah sebagai sumber hukum menjadi perkara khilaf dalam kalangan ulama'. Mazhab Hanafi dan Hanbali menerima qiraat syazah sebagai sandaran hukum. Mazhab Syafi'i dan Maliki menolaknya kerana bacaan yang tidak mencapai taraf mutawatir tidak boleh dianggap sebagai Al-Quran maupun dijadikan hadis secara automatik. Peranan qiraat dalam memahami makna ayat. Yang pertama, menjelaskan lafaz yang samar, iaitu al-mujmal. Dalam hukum potong tangan bagi pesalah curi dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, ayat tersebut hanya menyebut potonglah tangan-tangan mereka tanpa menjelaskan tangan yang dimaksudkan. Mazhab Hanafi dan Hanbali pula merujuk kepada qiraat syazah yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dengan tambahan lafaz tangan kanan mereka. Yang kedua, memperincikan syarat amalan hukum. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 89, kewajipan berpuasa 3 hari sebagai kafarat sumpah disebut secara mutlak tanpa menjelaskan sama ada puasa tersebut perlu dilakukan secara berturut-turut ataupun tidak. Qiraat syazah yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud menambah lafaz mutatabi'at, iaitu berturut-turut, yang memberikan penjelasan bahawa puasa tersebut hendaklah dilaksanakan secara berterusan tanpa selang. Yang ketiga, mengharmonikan 2 hukum yang kelihatan bertentangan, seperti mana dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 mengenai wuduk. Terdapat 2 qiraat pada lafaz yang merujuk kepada kaki. Bacaan ar-rujulakum menunjukkan kewajipan membasuh kaki ketika berwuduk, manakala bacaan ar-rujulikum menunjukkan keharusan menyapu kaki ketika berwuduk. Seterusnya, kesan qiraat di sisi mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Mazhab Hanafi menetapkan status Al-Quran
mestilah mutawatir secara mutlak. Walau bagaimanapun mereka masih menerima qiraat syaz, tetapi bukanlah sebagai Al-Quran, tetapi ianya sebagai khabar ahad, iaitu yang setaraf dengan as-sunnah, untuk digunakan dalam menetapkan syarat takyid dalam hukum yang bersifat umum. Sebagai contoh, dalam isu kafarat sumpah, ayat mutawatir hanya menyebutkan puasa 3 hari. Akan tetapi mazhab Hanafi memilih qiraat syaz Ibnu Mas'ud, di mana di dalamnya terdapat tambahan lafaz mutatabi'at. Lalu mereka menetapkan hukum bahawa puasa wajib dilakukan secara berturut-turut. Manakala mazhab Maliki pula menggunakan qiraat mutawatir sebagai hujah utama dan mengambil pandangan masyhur untuk menolak penggunaan qiraat syaz dalam menetapkan hukum, kerana dinilai tidak pasti dalam periwayatan. Jika berlaku pertembungan kefahaman, maka mereka akan mengutamakan amalan penduduk Madinah. Kesan ini dapat dilihat dalam isu menyentuh wanita, di mana terdapat dua wajah qiraat, iaitu yang pertama la mastum yang membawa maksud menyentuh, dan la mastum yang membawa maksud bersetubuh. Maka mazhab Maliki mengambil jalan tengah, iaitu dengan menggabungkan kedua-dua makna daripada qiraat tersebut, dan memutuskan bahawa menyentuh wanita secara umum boleh membatalkan wuduk, akan tetapi jika sentuhan tersebut disertai dengan syahwat. Seterusnya, kesan qiraat di sisi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i, mereka menegaskan bahawa qiraat syaz ini sama sekali tidak boleh dinamakan sebagai Al-Quran dan tidak boleh digunakan di dalam solat. Dalam sudut pendalilan pula, mereka tidak menggunakan qiraat syaz ini sebagai hujah dan mereka berpegang teguh kepada zahir teks mutawatir sahaja. Kesannya dapat dilihat di dalam isu basuhan kaki, di mana terdapat dua bacaan qiraat mutawatir. Yang pertama, qiraat nasab yang berbunyi arjulakum membawa maksud wajib basuh, dan yang kedua bacaan qiraat jar, iaitu arjulikum yang membawa maksud memadai disapu sahaja. Mazhab Syafi'i mengambil qiraat nasab sebagai hukum asal, iaitu wajib membasuh sebersih-bersihnya kaki sehingga ke buku lali bagi orang yang tidak memakai khuf. Sebaliknya, mazhab Hanbali adalah mazhab yang paling longgar kerana mereka pakai qiraat syaz dalam pengistibatan hukum. Pengasasnya Imam Ahmad berpandangan bahawa qiraat syaz yang diriwayatkan oleh sahabat yang adil mempunyai kedudukan yang setaraf dengan hadis ahad. Malah ada kalanya ianya lebih tinggi kerana ianya disampaikan ataupun ditafsirkan secara direct daripada Nabi Muhammad SAW atau pemahaman murni daripada sahabat itu sendiri. Contoh kesan dapat dilihat di dalam isu memotong tangan pencuri, di mana dalam isu memotong tangan pencuri, di mana dalam teks mutawatir hanya menyebut potonglah tangan mereka secara umum sahaja. Namun dengan bersandarkan qiraat syaz Ibnu Mas'ud yang menambah lafaz aimanahuma, maka mazhab Hanbali memutuskan bahawa tangan yang wajib dipotong bagi pencuri kali pertama adalah tangan kanan sahaja. Seterusnya, contoh ayat qiraat dan kesannya kepada hukum. Contoh yang pertama ialah pada surah Al-Ma'idah ayat ke-6, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Di sini terdapat dua wajah qiraat, iaitu pada kalimah wa arjulakum, yang mana qiraatnya ialah satu pada terdapat bacaan nasab, iaitu baris atas pada wa arjulakum, dan juga qiraat yang membacanya dengan baris bawah, iaitu wa arjulikum. Okey, untuk qiraat yang membaca dengan baris fathah wa arjulakum, ulama mengkaitkan
wa arjulakum ini dengan kalimah farsilu, iaitu yang bermaksud kepada membasuh kaki. Okey, kemudian untuk qiraat yang membaca dengan baris bawah, ulama mengkaitkan wa arjulikum ini dengan kalimah biru'usikum, iaitu ayat perkataan sebelumnya yang bermaksud menyapu kaki sahaja. Okay, untuk yang membaca dengan wa arjulakum, iaitu Imam Nafi', Ibnu Amir, Hafs dan juga Kisai. Manakala untuk imam yang membaca dengan wa arjulikum, iaitu dengan baris bawah, iaitu Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amru, Syu'bah dan juga Hamzah. Okey. Dan kesan kedua-dua qiraat ini pada hukum ialah yang pertama, majoriti ulama, iaitu daripada ulama empat mazhab, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan juga Imam Abu Hanifah, mereka berpegang dengan pendapat bahawa kalimah wa arjulakum ini ialah membasuh kaki, mengisyaratkan kepada membasuh kaki. Tapi untuk qiraat wa arjulikum, ulama tidak mengatakan bahawa ini ialah satu arahan untuk menyapu kaki secara umum. Tetapi mereka mengatakan bahawa ini merupakan satu bentuk kepelbagaian bahasa dan juga untuk pengkhususan kepada suruhan menyapu kaki bagi yang memakai khuf dalam keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Okay. Untuk contoh yang kedua, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 222. Ayatnya berbunyi wala taqrabuhunna hatta yathun. Okey, pada kalimah yathun terdapat dua wajah qiraat, iaitu yang pertama dengan bacaan takhfif, iaitu ringan, dan yang kedua dengan bacaan tasydid. Untuk bacaan qiraat dengan bacaan takhfif ringan, imam yang membaca dengannya ialah Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir dan juga Hafs. Untuk bacaan tasydid, iaitu yatahharna, imam yang membaca dengan wajah ini ialah Imam Syu'bah, Imam Hamzah dan juga Al-Kisai. Okey, kesan bacaan qiraat ini pada kesan bacaan dua qiraat ini pada kalimah tersebut, jika dibaca dengan takhfif, ini hukumnya ialah, ulama berpendapat hukumnya ialah suami isteri boleh terus bersetubuh selepas isteri itu tamat tempoh haid. Lebih-lebih lagi sekiranya haid isteri itu telah melebihi tempoh maksimum untuk haid itu keluar. Jadi suami isteri itu boleh bersetubuh walaupun isteri itu masih belum mandi wajib. Okay, itu untuk kalimah yathun. Okay, pendapat ini dipegang oleh pendapat mazhab Hanafi. Kemudian untuk dengan wajah bacaan tasydid, iaitu yatahharna, pendapat ini dipegang oleh sebahagian besar ulama mazhab, iaitu Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan juga Imam Maliki. Mereka berpendapat bahawa wajib bagi isteri yang keluar haid itu untuk mandi wajib terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan dengan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafri Mifdal bin Muhammad Hanif, nometrik 077-412. Kita akan pergi slide yang seterusnya, iaitu persamaan dan perbezaan empat mazhab. Untuk bahagian analisis ini, apa yang kami dapati daripada kajian kami ialah keempat-empat mazhab sebenarnya tidak berselisih tentang sama ada qiraat itu penting atau tidak. Semua mazhab mengakui qiraat mutawatirah sebagai hujah yang sah. Tapi persoalannya di mana mereka berbeza. Mereka berbeza pada cara nak tarjih, iaitu cara nak pilih antara dua qiraat yang sama-sama sahih tapi nampak macam bercanggah dari segi hukum. Contoh paling jelas ialah ayat wuduk. Ada dua bacaan, satu baris atas, satu baris bawah. Majoriti mazhab pilih bacaan baris atas yang bermaksud wajib basuh kaki, dan ini diperkuatkan lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan baginda membasuh kaki semasa berwuduk. Manakala untuk ayat haid pula, mazhab Hanafi gunakan kedua-dua qiraat secara bersepadu, tapi Maliki, Syafi'i dan Hanbali
mensyaratkan mandi wajib dulu sebelum hubungan suami isteri diharuskan. Okey, slide yang seterusnya. Faktor berlaku khilaf. Jadi kenapa boleh berlaku khilaf antara mazhab disebabkan qiraat? Kami kena pasti 4 faktor utama. Pertama, perbezaan baris atau i'rab. Walaupun cuma satu huruf yang berubah barisnya, ia boleh mengubah fungsi perkataan dalam ayat dan secara automatik mengubah maksud hukumnya. Ini yang berlaku pada lafaz arjulakum dalam ayat wuduk. Kedua, ketidakpastian kata rujuk atau marja' al-ataf. Bila ada dua perkataan yang boleh jadi tempat sesuatu lafaz itu dirujukkan, maka hukum yang terhasil pun berbeza. Ketiga, perbezaan pada bentuk kata kerja. Dalam ayat haid, perkataan yatuhurna dan yatahharna membawa implikasi berbeza, sama ada hukum bergantung pada keadaan wanita sahaja atau perlu ada tindakan aktif iaitu mandi wajib. Keempat, isu qiraat syaz. Mazhab Hanafi dan Maliki lebih terbuka gunakan qiraat syaz sebagai dalil sokongan, tapi Syafi'i dan Hambali lebih ketat dan tidak menerimanya. Okey, yang seterusnya, kepentingan qiraat dalam fiqh. Ini mungkin bahagian yang paling penting. Dalam kajian kami, ramai orang anggap ilmu qiraat ini hanya tentang cara sebut, tajwid, lagu, bacaan, tapi kajian kami membuktikan ia jauh lebih daripada itu. Ilmu qiraat sebenarnya adalah teras kepada pemahaman fiqh. Seorang faqih yang tidak menguasai qiraat mungkin akan terlepas pandang petunjuk hukum yang sebenarnya tersimpan dalam lafaz Al-Quran itu sendiri. Ini seperti kata Ibnu Zanjala, setiap qiraat yang sahih ada hujahnya tersendiri dan wajib diambil kira dalam proses pengeluaran hukum. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kajian kami telah membuktikan bahawa qiraat Al-Quran memberi kesan yang sangat signifikan terhadap pengistinbatan hukum syarak di sisi 4 mazhab. Dua contoh utama yang kami bincangkan, ayat wuduk dan ayat haid, menunjukkan bahawa perbezaan bacaan yang mutawatir ini bukan sekadar variasi cara sebutan. Ia adalah sumber hukum yang sah dan diiktiraf oleh seluruh ulama 4 mazhab. Yang lebih menarik, qiraat ini tidak pernah menjadi punca perpecahan dalam fiqh Islam. Sebaliknya, ia memperkukuhkan dan memperkayakan khazanah syariat Islam. Apabila dua qiraat nampak bercanggah, para ulama gunakan kaedah al-jam' wa at-tawfiq, iaitu menggabungkan kedua-duanya, atau at-tarjih, iaitu memilih yang lebih kuat berdasarkan usul fiqh. Jadi apa yang kami ingin tinggalkan sebagai mesej utama kajian ini ialah penguasaan ilmu qiraat bukan pilihan, ia adalah kemestian. Bagi siapa yang ingin mendalami fiqh Islam dengan sempurna, tanpa ilmu qiraat, pemahaman fiqh kita tidak akan lengkap. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.